Hello guys, Assalamualaikum. Jadi hari ni aku dah hasilkan topeng Zero dalam Agent Ali The Movie 2. Disebabkan ramai yang minta kat aku macam mana nak buat topeng Zero, macam mana nak buat topeng Zero. Jadi aku hasilkan untuk korang. Walaupun tak perfect, tapi aku akan cubalah daripada bahagian depan, bahagian tepi, based on the movie lah. Okay, apa tunggu lagi? Let's jom kita buat. Firstly, kita kena sediakan template untuk buat topeng ni dulu, okay? Lepas tu, korang kena tampal template tersebut guna masking tape supaya lepas ni kita nak gam dia senang lah, lebih mudah semua. And then, korang bila gam tu kena hati-hati sebab benda ni panas, okay? Elok-elok gam tu semua. Dah siap gam, lepas tu korang kena cabut masking tape tu balik supaya nampak lebih kemas. Ok, untuk bahagian bawah dia pun sama juga. Korang kena masking tape satu persatu. Lepas masking tape semua, barulah korang gam, ok? Gam tu hati-hati, elok-elok. Benda ni panas kan, nanti melecur, susah nanti. Untuk bahagian detailing pula, yang ni aku buat sendirilah. Tak ada template pun, buat sendiri je. Korang pun boleh buat sendiri, ikut kreativiti korang. Yang ni aku tampal dekat kotak double layer. Kenapa? Sebab nak bagi dia nampak lebih timbul bila kita tampal dekat topeng nanti. Macam ni. Okey, ni pula untuk bahagian kepala dia. Yang ni aku letak kotak supaya mudah untuk aku buat dia punya kepala nanti. Bila aku gam, dia akan nampak lebih 3D lah untuk bahagian atas. Bahagian tepi juga korang kena tampal untuk nampak lebih kemas. Untuk bahagian mulut dia pula, korang kena tampal dengan center kiri dan kanan. Dan untuk bahagian detailing pula, ini kena tampal dengan kotak supaya nampak lebih timbul. Korang kena rollkan dulu supaya dapat lengkungan setiap kotak tu dulu. And then sama juga kena tampal dengan kemas. Bahagian tanduk pun sama. Korang kena guna step yang lebih kurang sama macam sebelum ni. Korang kena roller and then tampal setiap penjuru dia dengan center lah. Ok, ni pula bahagian telinga dia. Ok, telinga dia aku buat double kotak supaya nampak lebih timbul macam dalam movie tu lah. Ok, kalau korang tengok nampak dia lebih ke depan sikit. Ok, akhirnya dah siap juga kita punya topeng Zero. Now kita fokus bahagian colour pula. Untuk first step, aku guna colour warna hitam iaitu acrylic colour. Korang boleh beli dekat Shopee, dekat TikTok Shop, semua ada jual. Harga dia pun murah. And then untuk bahagian atas dia pula, aku guna colour grey. Kenapa colour grey? Memang kalau tengok daripada movie dia memang ada colour, ikut colour grey lah. Dan untuk bahagian telinga dan bahagian detailing bawah dia, ok, yang ni aku pakai grey yang agak gelap sedikit supaya nampak kontra pada topeng ini. Last sekali, kita guna colour warna putih untuk colour keseluruhan topeng tersebut. Ok, now kita buat bahagian mata dia pula. Untuk mata dia senang je. Korang kena sediakan kertas warna dan korang kena buat line-line macam ni. And then tampal guna selotip dan tekap mata Zero tu dekat line tersebut. Lepas tu korang kena potong lah bahagian mata ni supaya nampak. Kalau tak nanti topengnya buta kalau tak ada mata. Ok, lepas je dah lubangkan, korang tampal lah mata yang dah tekap tadi dengan center kiri dan kanan. Dan ini pula bahagian detail dia lah. Aku saja je tambah detail. Ok, macam simple je kan buat topeng Zero ni. Aku dah bagi step by step nak buat. Korang just follow je macam mana nak buat. Ok, ni pula adik aku lah pakai. Kalau aku pakai nanti tak kemas lah pula kan. Macam cantik tak cantik. Ok, terima kasih kerana menonton. Thank you, bye bye.